Selamat datang semua. Okey, hari ini kita ada satu cerita agak istimewa lah. Dari Sinar Bestari, kisah pasal seorang guru, Cikgu Muhammad Rizwan, Muhammad Ali Jinnah. Orangnya dipuji ramai. Murid suka, ibu bapa puji, rakan sekerja pun sama. Malah, dia bawa kejayaan besar untuk sekolah tahu. Tapi kan, ada satu persoalan besar. Kenapa ya, lepas 7 tahun berbakti, status dia masih guru ganti? Atau guna istilah baru sekarang, my step. Betul tu. Macam satu tanda tanya besar kan? Sumber kita ni, artikel dari rakan sekerja dia sendiri, Nabilah Nizar. Dia cerita perjalanan Cikgu Rizwan ni. Jadi, jomlah kita cuba fahamkan cerita ni. Apa isu sebenarnya pasal pengiktirafan guru kat Malaysia ni? Inti patinya macam ni. Ada seorang guru yang dedikasinya luar biasa, tapi macam tersangkut dalam sistem. Ya, betul. Yang paling ketara kat sini, macam ada pecanggahan tau. Satu pihak, Cikgu Rizwan ni, dia memang terbukti berkesan, sangat berkesan. Murid-murid, terutamanya subjek matematik, diorang kata senang faham bila diajar. Ibu bapa pun feedback semua positif. Tapi, di pihak lain pula, dah 7 tahun, dah pergi banyak temuduga SPP Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan tu, masih belum dapat jawatan tetap. SPP ni lah badan yang lantik guru tetap kerajaan kan? Jadi maksudnya, walaupun kat sekolah tu nampak jelas kebolehan dia, tapi dalam proses formal SPP tu macam ada benda tak kena lah ya? Artikel tu ada sebut tak apa agaknya yang sekat dia? Artikel tu tak adalah perincikan sangat kriteria SPP mana yang dia tak lepas. Tapi dia macam mempersoalkan sikit lah, adakah temuduga sahaja cukup? Atau markah atas kertas tu? Boleh ke semua tu tangkap sumbangan sebenar cikgu macam Cikgu Rizwan ni, yang dedikasinya lain macam tu? Ada sebut juga pasal program lain macam interim atau COS, Contract of Service tu, macam tak banyak bantu juga kes dia ni. Oh, menarik tu. Sebab kalau ikut cerita dalam artikel ni, dedikasi dia memang bukan biasa-biasa. Bukan setakat dalam bilik darjah je. Dikatakan dia ni serba boleh. Sampai kawan dia kata, semua subjek beliau tapau bersih. Boleh bayang tak? Dan bukan tu je tahu. Dia proaktif juga tolong sekolah, cari dana. Betul. Sampai hubungi YB tempatan kan untuk dapatkan sumbangan. Betul. Itu menunjukkan komitmen yang lebih lah dari skop tugas guru ganti biasa kan? Jauh lebih. Bukan setakat datang, ajar balik. Ni dah macam nadi sekolah tu sikit sebanyak. Dan komitmen dia paling jelas nampak dalam sukan kan? Ya, betul. Kat sini memang terserlah sangat semangat dia. Dia latih macam-macam pasukan, bola baling, bola sepak, bola jaring, olahraga. Semua dia pulun. Yang paling kita rasa macam, wow, artikel tu cerita dia sanggup datang latih murid setiap petang. Dan ni, tanpa bayaran. Walaupun masa tu, kontrak dia dah habis sebenarnya. Itu memang tahap dedikasi lain macam tu. Kalau kita kerja, habis waktu kita terus balik je kan selalunya. Ini tunjuk betapa dia sayang murid-murid tu, rasa tanggungjawab tu kuat. Dan usaha dia ni berbaloi, bukan sia-sia. Tepat sekali. Hasilnya memang gempak lah. Pasukan bola baling SMK Air Hitam, sekolah dia sekarang ke Pulau Pinang tu, jadi Johan, Zon, lepas tu juara peringkat negeri pula, MSSPP tu. Malah ada murid dia yang terpilih sampai ke peringkat kebangsaan, MSSM. Kejayaan macam ni lah bukti apa yang artikel tu panggil jiwa pendidik. Ia bukan sekadar ayat sedap didengar. Tapi semangat tu, komitmen tu, nak bentuk budak-budak tu jadi orang, sanggup korban masa, tenaga sendiri, lebih dari sekadar makan gaji lah orang kata. Jadi, bila tengok semua bukti ni kan, dedikasi, kejayaan, kita patah baliklah pada soalan tadi. Macam mana sistem kita nilai benda-benda ni semua? Nah, di sinilah persoalan pentingnya. Untuk anda fikirkan juga. Macam mana sistem pendidikan kita, SPP ke, KPM ke, boleh nilai? Dan lagi penting, macam mana nak kekalkan, nak retain pendidik yang semangat macam Cikgu Ridwan ni? Terutama bila sumbangan hebat dia kat sekolah tu, mungkin tak berapa ngam dengan apa yang diukur masa interview formal atau atas kertas saja. Sebab itulah kan, artikel Sinar Bestari tu, dia tutup dengan rayuan. Rayuan terbuka kepada YB Menteri Pendidikan, KPM, SPP. MRSM pun ada disebut.
supaya tengoklah kes Cikgu Ridwan ni. Hargai sumbangan dia. Penulis tu, kawan dia sendiri, kata, rugi besar kalau kita hilang guru berjiwa pendidik macam ni. Jadi, apa rumusan kita dari perbincangan ni? Kiranya, kisah Cikgu Ridwan ni macam cermin lah. Cermin kepada realiti seorang guru yang sangat berdedikasi. Impaknya besar, tapi masih bergelut nak dapat pengiktirafan rasmi dalam sistem kita. Isu utamanya tu jelaslah. Ada orang yang murid sayang, komuniti sekolah puji, dah buktikan boleh bawa kejayaan. Tapi lepas bertahun-tahun curah bakti, statusnya masih terapung-apung. Jadi dilema lah. Macam mana kita nak ukur nilai sebenar seorang guru tu? Betul. Jadi, sebagai penutup, ni satu soalan untuk anda semua renungkan. Selain kelayakan akademik formal, selain hebat masa temuduga, macam mana kualiti yang susah nak ukur ni? Macam jiwa pendidik tu, komitmen luar biasa, impak sebenar kat sekolah. Macam Cikgu Rizwan tunjukkan ni. Patut tak kita bagi markah lebih untuk semua ni dalam sistem kita? Macam mana nak pastikan permata macam dia tak hilang?